Pagi itu, suasana di sekolah tenang seperti biasa. Tetapi bagi murid-murid kelas 6 bukaan diafragma 5, hari itu cukup bermakna. Mereka berkumpul di halaman sekolah, bersantai di bawah redup pokok besar, menikmati saat-saat terakhir bersama guru. Seni visual yang bakal berpindah ke sekolah lain. Tiada sebarang alatan dibawa keluar. Tiada bola, tiada tikar, dan tiada pensel warna seperti kebiasaan kelas seni. Namun itu tidak menjadi halangan. Cukuplah rumput hijau, angin pagi yang sejuk, dan kehadiran satu sama lain. Murid-murid duduk berselerak, ada yang bersila, ada yang berbaring sambil memandang langit, dan ada yang hanya senyum memandang teman-teman. Suasana riang menyelubungi halaman. Gelak tawa bergema, ditiup angin yang membawa rasa ringan dan lapang di hati. Guru mereka hanya duduk memerhati tenang, sambil sesekali tersenyum melihat telatah anak-anak didiknya. Tiada kata-kata panjang, hanya pandangan yang penuh makna. Mereka berbual, ketawa, dan menikmati keheningan yang jarang dirasai dalam kesibukan hari persekolahan. Di sudut halaman itu, waktu seakan bergerak perlahan. Murid-murid sesekali terdiam, seolah menyadari bahwa detik ini akan segera menjadi kenangan. Tidak perlu kata-kata, karena hati masing-masing sudah pun berbicara tentang kasih, tentang kenangan, tentang perpisahan yang semakin hampir. Sebelum kembali ke kelas, mereka berdiri rapat-rapat, bergambar dalam kelompok yang tidak teratur, namun penuh keakraban. Wajah mereka ceria, walau di sebalik senyuman itu tersimpan rasa berat yang sukar diungkap. Hari itu, tiada aktiviti besar, tiada hadiah, dan tiada acara rasmi. Hanya detik santai di bawah langit biru, yang akan kekal sebagai lukisan kenangan dalam hati setiap mereka, sederhana, jujur, dan penuh makna. Murid-murid semua, say hi. Okay, tunggu sekejap. Cikgu nak lap cermin kamera ni sekejap. Okay, mana pelajar saya ni? Wah, tak ada. Pelajar tak ada. Mana pelajar saya ni? Pelajar tak ada. Okay, saya mengucapkan selamat perpisahan kepada semua kelas 6A 4. Okay. Oh, belum. Saya bersedia dulu Saya mengucapkan selamat berpisah kepada semua pelajar-pelajar kelas 6A5 tahun 2025-2026. Salah. Okay. Retake. Okay. Selamat lambai. Hello lagi lambai semua. Hello. Kenapa cermin ni tak terang ni? Saya lap dulu lah ya. Saya lap dulu. Hello. Mana pelajar-pelajar saya ni? Tak apalah. Ya, saya mengucapkan selamat perpisahan kepada semua pelajar 6A5 2024-2025 kerana telah bersusah payah bersama dengan cikgu, dan cikgu berharap anda semua berjaya di STPM tahun hadapan. Sampai kita jumpa lagi ya. Bye bye semua.